5 benda mami kena elakkan sepanjang pregnancy ni untuk jaga mental health. First, bandingkan diri dengan orang lain. Contoh, kenapa orang lain 20 minggu dah nampak perut, tapi perut aku tak nampak pun? Kenapa orang lain ada morning sickness tapi aku tak ada? Okey ke kandungan ni? Setiap individu pengalaman pregnancy-nya berbeza-beza. So, jangan letakkan unnecessary stress pada diri sendiri. Yang kedua, dengar cerita yang menakutkan diri sendiri. Kita tak tahu pun benda tu fakta ke, mitos ke. Contoh, jangan pergi memancing nanti dapat baby sumbing. Ataupun, dulu aku makan benda ni lah jadi gugur. Ataupun, anak saudara aku jadi autism sebab buat benda-benda macam ni. Bukan semua cerita orang akan jadi cerita kita tau. Apa yang penting kita buat adalah routine check up, dengar nasihat doktor, makan makanan yang sihat. Focus on your pregnancy punya story. Yang ketiga, simpan perasaan sedih, stres, sorang diri. Benda-benda macam ni kita kena luahkan pada pasangan kita ataupun pada orang yang kita percaya. Jangan simpan sendiri. Ingat, emosi mami boleh memberi kesan pada baby. Yang keempat, scrolling benda-benda yang negatif. Tengok video-video yang trigger anxiety. Kalau boleh mami follow benda-benda yang positif dan tengok video-video yang boleh buat hati tenang. Dan yang kelima, tanya masalah kesihatan diri ataupun baby dalam media sosial. Kalau ragu-ragu tentang pregnancy anda, terus tanya pada doktor anda. Jangan tanya pada media sosial. Nanti macam-macam teori akan keluar. Orang bidang ni cakap macam ni, orang bidang ni cakap macam ni. So, anda stres seorang-seorang. So, apa-apa berkaitan dengan kesihatan anda, kesihatan baby anda, tanya terus pada doktor anda. Dapat sesuatu?